Kau fikir selesa, tapi selesa ini sedang bunuh potensi kau tanpa sedar. Kau rasa hidup kau okey, tapi sebenarnya kau sedang lemas dalam rutin yang sama. Selesa hari ini, menyesal tahun depan sebab kau berhenti mencabar limit diri sendiri. Kau rasa produktif, padahal kau cuma penat bergerak di tempat yang sama sahaja. Umur makin naik, tabiat masih sama, maka hasil hidup kau pun tetap sama. Kalau kau tak ubah malam ni, esok kau akan ulang skrip kegagalan sama. Prinsip pertama, kau wajib cari satu perkara yang buat kau rasa takut setiap hari. Lelaki yang terlalu lama dalam zon selesa akan jadi lemah dan hilang taring mentalnya. Prinsip kedua, potong semua aktiviti yang beri kepuasan segera, tapi kosong nilai untuk masa depan. Berhenti kejar keseronokan murah yang hanya buat otak kau jadi lembab dan malas berfikir. Simpan video ni, tengok balik bila kau lemah dan mula rasa nak menyerah. Lelaki luar biasa buat kerja senyap. Biarlah hasil akhir nanti yang bercakap bagi pihak dia. Kau bukan nak motivasi murah. Kau sebenarnya nak transformasi total dalam hidup kau sekarang. Kita bina tabiat yang keras, bukan sekadar kejar semangat yang hilang bila hujan turun. Standard tinggi yang kau tetapkan pada diri sendiri adalah tanda kau hormat pada maruah. Ada 3 lagi langkah drastik untuk kau keluar daripada perangkap selesa yang mematikan ini. 2 minit tak cukup. Blueprint penuh ada dalam Circle Champions untuk kau yang serius. Sambung di dalam. Luar ni cukup untuk buat kau sedar saja.